Oke guys, jumpa lagi. So hari ni kita akan keluar sekejap lagi. Sekejap aku tengok jam sekejap. Bukan pukul apa ni, tengok tu suhu. Pukul 10. Tengok suhu kejap 4 degree. Okey good. Tak sejuk sangat. Tapi tak sure lah kita masuk dalam gua. Jom. Kita ronda dulu. Mana band aku? Tak ada. Saya jalan-jalan atas ni. Cuma hari ni aku pakai outfit yang biasa je, sweater, thermal, sweater ni ada waterproof jacket. Jadi sejuk tak tembus lah. Kalau sejuk kita zip terus lah. Aku nak tengok jalan-jalan kita sini, tengok ada apa. Tidak ada band ni. Anda gerak kot. Aku genting jalan ni. So, atas ni apa sebenarnya? Ni kan ada pokok-pokok yang jalan ni. Tok ni ada orang buat apa? Tembikar kecil-kecil ni. Perkampungan orang Turki kot ni. Ada kita yang jalan, ada anjing di ni juga. Tek-tek jalannya. Banyak ada rumah. Ni area Gorem kot. Gurem. Tak tahu. Aku tak tahu ni area apa. Kena buka map lah. Jalan-jalan sikit. Sejuk. Macam baju aku ni macam okey. Aku tak perlu raincoat, tapi telinga perlu. Telinga aku sejuk ni. Jadi kita tengok sikit suasana dekat sini sebelum kita bergerak jalan-jalan nanti. Ni area sekitar penginapan aku lah. Sultanate Kapadokia. Sejuk ni. Cuaca je mungkin cun juga lah. Itulah burung. Cuma ni memang macam kawasan kampung ni. Kita tak ada macam kedai apa. Aku ni dalam outfit winter aku tinggal kat Istanbul. Jadi terpaksa pakai, sebab ada bawa ni windproof ni. Okay, ni hotel yang aku duduk ni. Hotel ni. Entah lah sejuk. Glove kena pakai juga. Tadi glove aku dah basah lah, tak sejuk kan. Pergi depan sikit, tapi kita tutup juga. Jadi aku masuk dalam. Oi, kita masuk dalam sekejap untuk pakai glove dan sebagainya. Ini Sultanate Kapadokia Hotel. Sana di kampung ni. Oh, rumah tak berasap. Jalan utama depan. Aku sering juga nak tengok Bondrestone ni. Aku nampak ada orang marking kat buku-buku bangunan ni. Itu bukan Bondrestone ni, kuasa tu. Tak tahu ada marking kat apa. Ada warna merah macam tu kan. Depan ni ada apa? Tak ada kedai-kedai ke? Dia cek kedai je kan. So kau boleh tengok ni suasana dekat kita hotel yang aku duduk ni. Itulah. Jadi kita akan keluar ziarah. Belon. Anjing. Tombak hotel. Sejuk ni. Aku tak pakai telinga ni. Sejuk. Jadi aku nak ambil gambar ni sekejap. Oh, ni ada sewa ATV Jadi aku nak ambil gambar sekejap. Nanti sambung balik.